Another day, another case. Patient ni datang berjumpa dengan doktor sebab dia pernah accident dulu. Jadi gigi depan dah pernah buat tampalan dan sekarang gigi depan pun dah mula rasa ngilu. Selepas pemeriksaan, doktor dapati gigi depan tu dah mula berubah warna, which is jadi macam warna greyish, dan ini tandanya saraf gigi tu pun dah mati. Selain itu, gigi depan dia doktor tengok pun not in good condition lah. Jadi doktor sarankan patient tersebut untuk buat rawatan akar dan juga crown. Tapi dalam kes patient ni dia decide untuk buat veneer sebabkan dia concern berkenaan kos. Dengan kondisi gigi dia tadi, doktor hanya perlukan 2 visit saja untuk dia datang. Doktor completekan daripada awal rawatan akar sehinggalah habis rawatan veneer. Untuk aftercare selepas veneer, doktor sentiasa nasihat pesakit doktor untuk datang semula selepas 6 bulan so that kita boleh buat pemeriksaan semula, boleh buat scaling dan juga polishing veneer tersebut. Barulah veneer akan kekal cantik, tahan lama dan juga always in good condition. Lepas je doktor buat rawatan tu, dia terus tersenyum happy, rasa confident dan yang paling penting rasa selesa dan tak ngilu dah. Dia cakap dengan doktor dia dah boleh makan aiskrim. Estetik tu bonus, tapi yang paling penting adalah kesihatan gigi. Okey, ini result before and after buat rawatan akar dan juga veneer.